Okey, seterusnya pula kita ada konsep PAB. Saya pakai akronim GLOT-NAPS. Globalisasi, lokalisasi, dunia tanpa sepadan, nasionalisasi, pasaran menimbul dan sebagainya. Okey, kalau dunia tanpa sepadan ni, ianya merujuk kepada konsep perdagangan bebas di mana kita hapuskan sepadan ekonomi negara. Senang cerita, kita berdagang secara bebas tanpa sebarang, sempadan. Contohnya macam kita ada penubuhan EU, ASEAN, AFTA, itu semua pakatan-pakatan perdagangan bebas lah. Pasaran menimbul, ianya merujuk kepada negara itu sedang membangun menjadi destinasi syarikat asing untuk pasarkan produk dekat situ sebab kuasa beli penduduk dekat sana semakin meningkat. Contohnya macam sekarang Vietnam, Indonesia, dan kalau ikutkan kita pun sama jugalah sebab kita negara sedang membangun dan kalau ikutkan kuasa beli kita sekarang sedang meningkat. Selatan ianya merujuk kepada Pakatan Kerjasama Antarabangsa negara. Ianya merujuk kepada Pakatan Kerjasama antara negara membangun di hemisfera selatan. Sebab kalau ikutkan negara utara merujuk kepada negara yang maju dan negara membangun dekat negara selatan. So jadi kita negara selatan kita bekerjasama lah untuk maju sama sendiri. Contohnya kita ada PKTM, Program Kerjasama Teknikal Malaysia. Globalisasi pula menjadikan proses ekonomi dunia saling bergantung agar produk dapat dipasarkan satu dunia. Contohnya macam KFC, dia jadi jenama yang terkemuka. Itulah. Lepas tu, lokalisasi pula ianya merujuk kepada proses ubah suai produk antarabangsa agar sesuai dengan budaya tempatan. Contohnya macam McD, dia ada keluarkan nasi lemak ataupun KFC nasi kari atok supaya kena dengan tekak kita. Okey, nasionalisasi pula ianya merujuk kepada kerajaan mengambil alih firma asing dan menjadi milik negara untuk menjaga kepentingan ekonomi strategik negara. Contohnya macam kerajaan Malaysia mengambil alih syarikat Guthrie iaitu syarikat kelapa sawit terbesar kat Malaysia masa tu. Tapi masa tu dimiliki oleh British, lepas tu kita ambil alih dengan kita beli equity paling besar masa tu dan kita jadi dan secara tak langsung kita dapat ubah syarikat Guthrie pada British kepada Malaysia dan sekarang jadilah syarikat Sime Darby. Lepas tu pula kita ada penswastaan iaitu merujuk kepada proses pindah milik firma awam kepada syarikat swasta. Contohnya macam kita ada Jabatan Telekom, sekarang jadi swasta dah, Telekom Malaysia, TM. Lepas tu, okey, jenis lokalisasi pula saya pakai akronim LP je. Kita ada lokalisasi produk, laba, pengeluaran dan juga pengurusan. Lokalisasi produk ni iaitu merujuk kepada kita sesuaikan produk dengan sosial budaya tempatan lah. Contohnya macam McD ada nasi lemak. Lokalisasi laba pula ianya merujuk kepada syarikat itu laburkan keuntungannya kepada negara yang sedang beroperasi lah kepada negara luar, kepada negara tempatan. Lokalisasi pengeluaran pula ianya merujuk kepada syarikat itu guna lebih banyak bahan mentah tempatan. Okay, contohnya kalau macam KFC. Kalau macam KFC pun kalau ikutkan dia pakai sos chili live. Sos chili live tu pun jenama tempatan. Ayam pun ayam tempatan. Lokalisasi pengurusan pula ianya merujuk kepada diubah pengurusan dan juga waktu bekerja akan sesuai dengan budaya tempatan. Contohnya macam McD, KFC pun dia kena tukar dia punya struktur organisasi. Okey, syarikat MNC, apakah definisi dia? Ianya merujuk kepada syarikat yang ada cawangan lebih daripada satu negara. Dan anak syarikat itu dikawal sepenuhnya oleh syarikat induk tapi masih lagi bebas untuk bertindak balas ikut perubahan. Okey. Bertindak balas ikut perubahan tu contohnya macam kita ada syarikat dekat Indonesia. Tiba-tiba Indonesia ada kemelesatan ekonomi. So jadi anak syarikat tu dibenarkan untuk buat strategi pemasaran sendiri sesuai untuk melawan inflasi dekat Indonesia. Macam itulah kiranya. Dan paling penting sekali pula syarikat induk dapat 25% hasil daripada operasi luar negara. Contoh yang paling jelas sekali Maybank dah. Okey, tujuan untuk jadi MNC untuk luaskan pasaran, tingkatkan keuntungan organisasi, pembinaan teknologi, tingkatkan imej organisasi dan tambah cawangan di luar negara. Okey, cabaran MNC pula saya pakai akronim SCAPS. Struktur organisasi, kawalan pengurusan, ekonomi sosial budaya, politik dan perundangan. Okey, kalau struktur organisasi ni dia akan berbeza antara negara. Sebab macam kita lihat tadi kita ada lokalisasi pengurusan kan. So jadi hal ini menyebabkan sukarnya syarikat induk untuk bahagi kerja.
Dan juga HQ, syarikat induk, dia susah lah nak buat keputusan operasi secara menyeluruh terhadap semua cawangan dia. Sebab setiap cawangan berbeza struktur organisasi dan berbeza pengurusan dia. Seterusnya pula kita ada kawalan pengurusan lah. Dan kawalan pengurusan juga kalau ikutkan dia jadi sukar sebab setiap cawangan tu dia jaraknya jauh dan banyak cawangan dekat luar negara. Contohnya kalau macam MACD Malaysia kan. MACD Malaysia kalau ikutkan dia macam dah jadi syarikat yang independen. Sebab syarikat HQ, syarikat ibu pejabat dekat US tu, dia macam jarang buat kawalan pengurusan kat Malaysia sebab jarak dia pun jauh. Lepas tu pula kalau ikutkan pun terlalu banyak cawangan MACD dekat Malaysia aja pun dah banyak. Okey, politik dan perundangan. Okey, perbezaan undang-undang dan juga sistem politik negara ni menjejaskan operasi syarikat. Okey. Contohnya macam Grab lah. Kalau Grab nak beroperasi dekat Malaysia, setiap pemandunya wajib ada lesen PSV untuk bawa penumpang kan. So jadi hal ini menjejaskan keuntungan syarikat lah disebabkan peraturan kita yang ketat. Ekonomi pula ianya merujuk kepada perbezaan sistem ekonomi menyebabkan berlakunya ketidaktentuan pasaran. Contoh macam inflasi, ekonomi meleset akan menyebabkan kerugian pada syarikat. Okey, contohnya macam kalau berlaku inflasi dekat Malaysia kan. So jadi hal ini menyebabkan barang-barang import jadi lagi mahal. So jadi syarikat-syarikat import macam BMW, Mercedes contohnya kan, diorang akan rugilah sebab tak ramai yang nak beli barang diorang. Sosio budaya pula ianya merujuk kepada perbezaan sosio budaya dan juga nilai negara asal dan juga nilai operasi dan juga negara operasi menyebabkan syarikat itu terpaksa ubah pengurusan dan juga keluar kos untuk disesuaikan dengan sosio budaya dia. Dengan sosio budaya negara tempatan. Contohnya macam MACD kena ambil halal, syarikat Mitsu pun kena ambil halal, dan kalau ambil proses halal tu pun dia prosesnya lama dan melibatkan kos lah. Okey. Jenis struktur organisasi pula saya ambil FPJM je. Untuk jenis struktur organisasi ni saya rasa tak keluar kot tapi boleh baca lah. Ada struktur fungsian, produk, geografi dan juga matriks. Struktur fungsian merujuk kepada pembahagian tugas ikut fungsi. Contohnya ada fungsi pengeluaran. Struktur produk pula ianya merujuk kepada jabatan mengikut jenis keluaran. Jenis keluaran tu setiap produk. Struktur geografi pula kalau macam banyak cawangan dekat luar negara, so jadi dia akan ada jawatan untuk setiap jawatan ketua untuk setiap negara tu lah. Struktur matriks pula kita gabung dua jenis struktur asas untuk maksimum kekuatan. Contoh macam kita gabung fungsian dengan produk untuk kita mantapkan lagi pengurusan kita. Okey, itu sahaja.